Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakan-rakan media, terima kasih kerana hadir. Hari ini seperti mana semua sedia maklum, tarikhnya 15 Jun 2026 dijadualkan untuk pendengaran rayuan oleh pihak pendakwa raya terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 12 Jun 2025, di mana Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin telah melepas dan membebaskan Yusof Router daripada dua pertuduhan mengira dadah bawah Seksyen 39B Akta Dadah Bahaya dan juga Seksyen 36 Akta Senjata, kerana dikatakan Yusof memiliki dan menyimpan dua pistol tiruan. Seperti mana juga semua pihak sedia maklum, kita hanya mengetahui bahawa Yusof Router telah memohon suaka perlindungan hak asasi manusia. Dia sekarang berada di luar negara. Permohonan suaka Yusof Router sedang diproses oleh pihak berkuasa luar negara tersebut di UK, dan kita juga telah menulis secara rasmi kepada Mahkamah Rayuan pada 2 Jun 2026. Dan pada hari yang sama kita juga telah menyerahkan surat tersebut kepada Jabatan Peguam Negara untuk perhatian Yang Amat Arif Peguam Negara. Hari ini apabila kedua-dua pihak hadir di mahkamah di hadapan panel Mahkamah Rayuan yang mulia, kedua-dua pihak bersedia untuk menjalankan rayuan. Maknanya pendakwa raya bersedia nak jalan rayuan, kita sebagai peguam pun bersedia untuk menentang rayuan tersebut. Satu saja isu yang timbul, iaitu Yang Arif yang bijaksana di Mahkamah Rayuan mendapati bahawa setakat hari ini pihak Peguam Negara tidak boleh mengesahkan bahawa notis rayuan diserahkan secara peribadi kepada Yusof Router. Undang-undang jenayah dan proceeding atau prosedur bagi kes jenayah, notis rayuan mestilah diserahkan secara peribadi ke atas mana-mana pihak yang menjadi responden. Dalam kes ini, saya telah maklum pada mahkamah bahawa kandungan 9 dan kandungan 10, iaitu dua notis rayuan, satu untuk kes jadah, satu lagi untuk kes senjata, kandungan 9 dan kandungan 10 hanya diserahkan melalui email dan kepada pejabat kami. Tidak ada sebarang bukti ianya telah diserahkan secara peribadi kepada Yusof Router yang merupakan individu yang menjadi responden bagi kes ini. Kami juga maklumkan Yusof Router mengetahui mengenai rayuan tersebut, kerana kita sebagai peguam, kita ada tanggungjawab untuk maklumkan kepada anak guam. Yusof Router dah tahu tentang tarikh hari ini, tahu tentang rayuan dan telah memberi arahan. Oleh kerana Seksyen 314 Kanun Prosedur Jenayah mengkehendaki pembuktian serahan secara peribadi notis rayuan tersebut, Mahkamah Rayuan tidak bersedia untuk mendengar rayuan. So rayuan tidak berjalan hari ini. Sebaliknya, peluang diberikan kepada Jabatan Peguam Negara selaku perayu dalam kes ini untuk cuba attempt serah secara peribadi notis rayuan kepada Yusof Router yang sekarang sedang memohon perlindungan suaka hak asasi kemanusiaan. So oleh kerana perkara tersebut, kita akur dengan perintah mahkamah, tapi pada masa yang sama kita juga memaklumkan secara jelas bahawa Yusof Router telah pun pohon suaka hak asasi kemanusiaan di London. Dia masih belum dengar lagi suaka tersebut, permohonan tu masih pending, belum ada keputusan. Tetapi UK ni, bila ada permohonan untuk suaka tersebut, pasport akan dipegang oleh pihak berkuasa atau UK authorities. So the Home Office in the UK is holding his passport. Therefore, it's physically impossible for him to travel. Dia tidak boleh berada di sini kerana pasport dia telah ditahan oleh pihak UK atas permohonan dia sendiri. So apa yang DPP perlu buat sekarang ini adalah untuk memastikan sama ada mereka hadir secara peribadi atau cuba cara lain untuk serahkan notis rayuan tersebut kepada Yusof Router di UK. Dan mahkamah memberi tempoh 3 bulan. 3 bulan, dan kita akan hadir semula ke mahkamah pada 8 September 2026 untuk mengetahui perkembangan terkini tentang usaha yang mereka ingin lakukan untuk make sure, untuk pastikan serahan notis rayuan pada Yusof Router tersebut berlaku.
Apa akan jadi kalau serahan tidak berjaya, Tuan Rafiq? Adakah proses akan berjalan macam mana? Boleh komen sikit tak, Pak? Baik, di dalam peruntukan 314 subsection 2, apabila usaha telah dilakukan, kemudian mahkamah akan buat keputusan. Since dah ada lawyer, mungkin boleh dengar tanpa kehadiran user router ataupun memberi arahan-arahan selanjutnya. Macam hari itu Tuan Rafiq ada beritahu yang Tuan Rafiq ada buat permohonan kepada mahkamah berkenaan dengan ketiadaan router secara fizikal untuk menerima peradilan ini. Jadi benda itu memang tak diisu oleh mahkamah sebagai macam. Baik, kita telah pun ditanya soalan yang sama dan kita telah pun betul kita tulis surat pada mahkamah pada 2 Jun 2026. Sebaik saja kita memperolehi pengesahan daripada Yusof Router email beliau kepada kita bertarikh 1 Jun 2026 yang menyertakan, paling penting sekali dokumen yang menyertakan dia telah pun pohon suaka. So, bila kita maklumkan posisi dan kedudukan kita bahawa kita bersedia untuk meneruskan rayuan, walaupun Yusof Router tidak berada di sini secara fizikal dan kita bersedia untuk menjalankan tanpa kehadiran beliau dan arahan daripada beliau pun ada untuk melakukan sedemikian, tetapi kita hormati panel Mahkamah Rayuan di mana 3 orang yang arif telah buat keputusan untuk sebenarnya memastikan notis rayuan itu mesti diserahkan sebab itu undang-undang dia. So they did not want to depart from the law. They wanted to ensure that everything was proper, prosedurnya betul dan prosedurnya tepat. Walaupun kita telah menyatakan kita bersiap sedia untuk menjalankan rayuan, tapi kita percaya Mahkamah Rayuan berhati-hati untuk memastikan tidak timbul isu lain kemudian hari kelak. Ada kemungkinan perbicaraan dilakukan secara Zoom kalau dibenarkan diteruskan? Maknanya suara daripada UK Zoom atas. Ada beberapa provision peruntukan undang-undang yang membenarkan perkara sedemikian. Tetapi sebelum kita boleh bicarakan tentang prosedur dan caranya, kita perlu lepasi halangan ini dulu. Halangannya adalah tidak boleh ada rayuan didengar kalau notis rayuan tidak diserahkan secara fizikal kepada seorang responden. Hari ini DPP mengesahkan dia tak boleh melakukan perkara tersebut. Kita pula tunjukkan pada mahkamah kita dah terima sebagai peguam notis rayuan pada 16/6, tapi sebagai responden dia belum terima secara fizikal. So itu usaha yang perlu dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara. Sekarang ni at the end of the day dia kena tunggu sama ada notis itu dapat diserahkan atau tidak lah. Ya, kita kena tunggu sehingga bulan 9. Kalau let's say dia dah exhausted all avenues, dah serah the notice, but it clashes with Yusof Router punya application. If let's say he hasn't gotten any decision on the asylum application, can he apply for That is for the Malaysian government to take the necessary steps on how they want to proceed with the matter. Sebab kita tahu Yusof Router jelas dia dah pohon suaka, he's seeking asylum, he's already applied for asylum, no way he's coming back because he's not safe in this country. So that's for the Malaysian government to do whatever is necessary. Okay. Thank you. Terima kasih semua. So 8 hari bulan 9 di mahkamah kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara melalui pegawai-pegawai mereka untuk make sure that notis rayuan itu diserahkan secara fizikal kepada Yusof Router. Okey, terima kasih. Terima kasih. Alright. Tak tanggung sidang. Itu confirm. InsyaAllah. Okay. Jadi siap. Okey ke belum? Waiting for official number. Ya. So okey, tolong komen sikit. Harapnya okey. Kita live tu. Dah, harapkan dia. Live sekarang ni tolong share apa yang sedang berlaku di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Tolong share lah kita. Harap tolong sebar-sebarkan. Beli sikit Boleh kita? Okey. Ada kawan-kawan kita ni ke? Papa baik standby. MT dengan standby. Sebelum itu aku kena betulkan itu. Duit Tengah berjalan. Tuan, tengah berjalan. boleh putus. Kita proceed. Boleh proceed lepas tu boleh sambung